Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kitab kita Mawaqitus Solah yang ke-13. Lama tinggal ya. Sekat mana tak ingat. Bab baru tu ke? Bab man shalla bin nas jama'atan, situ ke? Sebenarnya ya. Bab baru. باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. Jadi hadisnya satu saja di bawah bab ni. Muka surat 900 900 bab baru. Dan satu hadis di bawahnya yang kita baru baca tadi. Bab ke-118 bab orang yang mengimami jamaah selepas berlalu waktu. Selepas berlalu waktu, yakni berlalu waktu sembahyang, waktu salat. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa Umar bin Al-Khattab datang pada hari Khandaq, ini hari peperangan Khandaq. Selepas terbenamnya matahari, lalu dia menyerana orang-orang kafir Quraisy. Katanya, wahai Rasulullah, aku tidak sempat bersembahyang asar sehingga matahari terbenam. Nabi SAW berkata, demi Allah, aku juga belum mengerjakan sembahyang asar. Lalu kami pun berangkat ke Buthan. Baginda berwudu, yakni di sana baginda berwudu untuk bersembahyang. Kami juga turut berwudu. Baginda bersembahyang asar selepas terbenam matahari. Kemudian bersembahyang maghrib. Itulah hadisnya, hadis yang ke 561. 561. Ini kita masih lagi duduk dalam bab tentang qada sembahyang. Ia masih lagi berada di bawah waktu sembahyang. Di waktu-waktu sembahyangnya
Bermula dengan 117 tu. Ini tajuk 117. Sebenarnya daripada 117 lepas 120 Imam Bukhari nak bincangkan tentang qada, masalah qada sembahyang. Tetapi ia masih lagi duduk di bawah bab waktu-waktu sembahyang. Waktu-waktu sembahyang. Baiklah. Seperti mana biasa, sesuatu yang istimewa dalam Sahih Bukhari ialah tajuk babnya. Tajuk bab itulah yang kita kena faham. Kena faham molek. Tajuk bab tu sebenarnya hak paling susah. Dalam Bukhari paling susah. Dalam kitab-kitab hadis pun sebanyak-banyak kitab hadis ni kan, banyak kitab hadis ni. Hak paling payah Bukhari. Kalau kita serah mudah tu kalau kita serah mudah tu saja tu. Orang buat mudah lah kali kita tu, dia jadi serah mudah. Nah, kalau nak kira hak sebenarnya payah. Payah. Kalau kita serah mudah kita baca tu, makna tak ada ada usaha mudah tu. Kalau tidak dia payah. Hak sebenarnya tempat payahnya tajuk lah. Tempat payah tu. Dan hak tak ada dalam kitab-kitab lain, kitab hadis lain lah. Tajuk tu lah hak tak ada. Adapun hadis ni ada belakang ni. Dalam kitab mana-mana pun, kitab hadis mana pun ada belakang. Hak tak adanya tajuk dia. Tajuk tu masing-masing lah. Orang lain kitab dia buat tajuk dia. Gitulah. Itulah kitab hadis ni, dia lagu tu. Hadisnya hadis Nabi super lebih kurang. Adalah beza setengah-setengah kitab dengan setengah kitab lain tu pada beberapa hadis. Tapi secara kasarnya hadis-hadis hak utama tu dia super je. Cuma kita tengok ni tajuk sikit-sikit je, tu pun setengah-setengah tu betul-betul tajuk tu pun super. Tajuk tu pun super. Jadi hak menariknya ialah tajuk bab, orang panggil tajuk bab ni, lagu ni dalam bahasa Arabnya tarjamatil bab. Dia panggil tarjamatil bab. Terjemah bab. Terjemah bab. Kepada hak-hak belajar bahasa Arab tu, dia nak hak baru-baru lah, nak membiasakan diri berjinak-jinak dengan kitab-kitab hadis. Semoleknya bila ngaji Bukhari ni, dia baca syarah Bukhari. Syarah Bukhari tu banyak pula. Dia pilih lah. Nak baca semua tak ada kan. Orang hak lama dah pun tak ada. Setengah-setengah tu tak ada, tak jumpa. Nak baca lagu mana tak ada. Jadi cuba-cuba menjinakkan diri dengan syarah-syarah kepada hak belajar lah. Hak tak boleh baca kitab tu nak mana, tak boleh gidah hak tu. Hak boleh baca. Hak boleh baca pun dia akan bertemu lah dengan istilah-istilah baru. Hak tu dia kena tingkatkanlah diri itu sikit. Misalnya terjematul bab. Apa dia makna terjemah tu? Dia kena tahu. Bukan terjemah kitab biasa ni, terjemah ke bahasa Melayu dah. Bukan terjemah tu maksud dia kan. Ni terjematul bab. Terjematul bab maknanya tajuk bab. Lagu mana? Lagu ni orang panggil terjematul bab. Tak ada terjemahan apa tak ada. Mana dia bahasa dia guna gitu. Kita bahasa Melayu ambil terjemah tu bahasa Arab. Kita ambil dengan satu makna saja, dengan makna alih bahasa. Sedangkan dalam bahasa asal dia ada dua lagi makna. Selain daripada alih bahasa, waktu pun ialah juga dia pakai juga. Dia ada satu lagi
tajuk bab. Soal lagi tarjamatul kitab. Tarjamatul kitab. Apa ni? Biografi, tarjamatul muallif. Misalnya orang panggil biografi. Zaman sekarang ni orang panggil biografi pengarang. Biografi pun terjemah juga. Jadi dia kena faham lah. Hak lagu-lagu tu kena faham. Lepas tu khususnya dia ada kitab-kitab khusus berkenaan dengan tajuk ni. Berkenaan dengan tajuk ni. Besar kecil macam-macam ada. Secara umumnya dalam kitab-kitab syarah hadis besar-besar tu dia ada dah sikit sebanyak, cuma dia tidak suku. Dia tidak buat suku. Ada juga hak tulis secara berasingan. Asalnya kitab besar tu, lepas tu dia buat suku, ada juga. Itu usaha orang kemudian lah. Ada juga memang yang memang tumpu ke situ, tumpu kepada tajuk bab, seperti yang ditulis oleh Syekh Zakaria dengan tajuk Al-Abwab wat-Tarajim. Al-Abwab wat-Tarajim li Sahih al-Bukhari. Bab-bab dan tajuk-tajuk Sahih Bukhari. Dia bincang tu saja, daripada awal sampai akhir. Khususnya kalau kita nak cadang lah, nak show kepada orang belajar hadis ni, dia nak faham Bukhari, nak baca Bukhari, dia mesti kena ada tu. Dia mesti kena ada buku, mestilah. Untuk nak faham tajuk bab ini, itu adalah sebaik-baik buku. Sebaik-baik buku Al-Abwab wat-Tarajim. Dalam tu dia cerita usul tajuk bab ni. Ada 70 lebih. 70 lebih. Boleh jadi Imam Bukhari buat tajuk gini, maksud dia gini, maksud dia gini, maksud dia gini. Sampai 70 dia boleh sebut usul. Moga banyak tajuk daripada awal sampai ke akhir Bukhari itu. Banyaklah tajuknya. Jadi boleh jadi di sini dia buat ni, dia pakai usul ni. Jadi usul tu gap dia. Anda tahu usul yang keberapa. Dia kena, ialah kalau tidak ingat yang keberapa pun kena tahu ada benda ni usul ni. Usul. Ada usul misalnya orang panggil terjemah. Ini terjemah ni terjemah syarihah. Terjemah syarihah. Maksudnya tajuk ni tajuk untuk menjelaskan. Menjelaskan apa dia? Mungkin ada sesuatu perkataan di dalam hadis di bawah dia tu perlukan kepada penjelasan, maka dia penjelaskan. Dia sebut di dalam tajuk. Boleh jadi gitu. Dah banyak lagi lah. Hak ni kena apa? Ada. Orang tak ngaji, orang biasanya orang baca sendirilah, buat rujukan. Buat rujukan. Dia kena baca hak tu. Bila kita baca hak tu, dia akan jadi berkembang. Berkembang. Apalagi kalau baca hak lain lagi, tengok hak tu dia cuba kumpulkan dah tu. Molek dah lah. Molek. Itu orang panggil tarjamatul bab. Baiklah, kita tengok. Oleh kerana penting tarjamatul bab ni, ada kitab suku benar untuk bincangkan tajuk bab Bukhari ni. Jadi dengan sebab tu menariklah kalau kita bincang tentang tajuk dia tu. Tak dapat tidak kalau kita tak bincang hak tu, jadi supaya tak ngaji Bukhari. Supaya tak ngaji Bukhari, bono hadis tu, hadis ni dalam kitab lain ada. Dia hak tu dia keistimewaan dia je. Jadi kita ada nota di situ 1000 lebih dan nota kita je 1099. 1099. Jadi untuk maklumat lah, untuk maklumat saudara-saudari sekalian, adik kakak kita, alhamdulillah kita sudah buat usaha ni. Ni hak bahagian jilid awal. Kalau Bukhari dalam cetakan Pakistan tu, dia ada 2 jilid. Ni hak kita duk buat ni hadis yang keberapa ni? 50 ni. Ini 561 ni daripada jilid yang pertama.
Dia ada jilid kedua. Jilid kedua tu bermula dengan Kitabul Maghazi. Jadi jilid yang kedua tu pun kita start dah terjemah. Dah buat lagu ni. Kitabul Maghazi berkenaan dengan peperangan Nabi SAW tu. Banyaklah pengajaran di sebaliknya. Lebih kurang macam ni juga kita buatnya. Jadi hak tu suku pula. Hak tu kira nota tu kira start satu semula. Start satu semula. Dengan Pak Wan ada ke tidak tahu. Dengan Pak Wan ada ke tidak tak tahu nota dia. Jadi itu Kitabul Maghazi. Kitabul Maghazi. Seperti kalau kita ngaji sana, kalau kita ngaji sana Bukhari ni, muka setahun je sebenarnya ngajinya, setahun je. Tak ada sampai setahun pun. Habis. Dua jilid tu. Apakah kita kata habis lagu? Maka kita lama gini berapa tahun dah. Ada ngaji nak lagi. Nak lagi. Alah kau setengah tahun tu kak pakai petang siang malam ngaji. Siang malam. Begitu jeduk ngata sama ikut pergi macam. Jadi baca dia dengar ya, tu guru dengar. Kalau dia nak syarah nanti. Dia syarah. Biasanya tidak cara banyak sebab dia kira orang-orang ni ngaji ni boleh baca sendiri belakang ni. Boleh buat kajian sendiri dah ni. Cuma ambil berkat. Kalau nak kira nak boleh ilmu dengan setahun tak tahu gapo. Laju baca pada kereta api laju. Jadi kita antara kita ni ramai-ramai pilih terah baca. Paling laju sekali dia ambil. Akhir sekali tu paling laju sekali. Paling laju paling betul. Tak salah. Dia kena lagu tu. Baca orang panggil secara hadar. Jadi laju tu dia naknya. Sebab apa kalau lambat teman nak habis. Duk sakok-sakok pula dah salah sana sini nak betul. Tak ada dah. Begitulah. Anis 1999 kata Ibnul Munayyir. Ibnul Munayyir ni salah seorang pensyarah Sahih Bukhari. Kitab dia besar. Lah ni orang cetak suku. Bahagian tajuk bab ni dia bincang tu suku. Buat suku ada. Ini apa komentar dia terhadap tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari. Apa pandangan dia? Dia kata sebab Bukhari berkata ba'da dhahabil waqt, selepas berlalu waktu salat. Selepas berlalu waktu salat. Dalam tajuk atas tu kan di hujung dia, bab man shalla bin nasi jama'atan ba'da dhahabil waqt. Ba'da dhahabil waqt, selepas berlalunya waktu salat. Di hujung tajuk bab di atas tidak, misalnya dia tidak kata gini. Dia tidak kata gini, bab man shalla bin nasi salatan faitatan. Dia tak kata gitu. Iaitu bab orang yang mengimami orang ramai bersembahyang qada. Dia tak kata lagu tu salatan faitatan begitu, dia tak kata begitu. Maka dia kata selepas berlalu waktu. Kan bagi kita apa tu? Dia kata apa Imam Bukhari kata begitu. Dia tak kata begini. Padahal tentu dah nak buat dia sembahyang qada lah ni. Nak qada lepas dah waktu. Lepas dah waktu. Apa dia tidak kata begini? Padahal boleh kalau dia kata begitu. Untuk dia kata tujuan Imam Bukhari bukan sahaja dia buat betul lah je serah nak buat gitu mudah-mudah dah. Dia mikir sakit tu nak buat. Setiap tajuk dia nak buat tu untuk sesuatu hadis dia fikir habis-habis. Sebab tu dia beza. Sebab apa yang orang tidak menilai tajuk bab orang lain tu? Ada belakang tajuk orang lain. Sebab orang ni cerdik-cerdik.
Alim ulama mari kemudian hak sezaman dengan dia cerdik tahu menilai, tahu hak dia ni dalam dia kerti lah. Sama-sama dia tu kita ni sepatutnya jangan mari mana ketahu tajuk kat yalah. Tapi takkanlah seramai-ramai tu ulama hebat-hebat bijak-bijak tu boleh sepakat kata ni boleh sepakat. Mestilah memang mereka tu orang yang berkelayakan, memang sungguh lah. Jadi kita tak nak kena terima. Memang pun kalau dikaji cuba tengok ni pendapat orang ni memang dalam dalam. Ibaratnya kita kata gini lah, kalau kita nak buat contoh mudah lah, supaya saja sastrawan negara misalnya dia buat saja sama ke dengan orang biasa buat saja dia? Tak sama. Tak sama. Tapi orang ahli-ahli dia tu kan, dia nak boleh ke dia tu dipilih tu pun sakit kalah tu. Menilai tu, orang menilai bukan saja gitu je. Kalau tidak boleh jadi sastrawan negara belakang lah, bukan boleh buat belakang saja, bos saja juga kita kata. Kita tidak bos saja sebenarnya. Dia benda payah juga tu. Kalau nak mengambil kira sungguh-sungguh lah, begitulah. Cuba kita tengok untuk mengisyaratkan kepada baru berlalunya sembahyang yang diqadha. Dia nak ayat tu. Ya, dia kata gini nak ayatnya hak Nabi qadha saat ni buat cara hak dia buat ni baru berlalu, bukan lama. Bukan nak qadha hak 10 tahun dulu tinggal. Tak. Hak setahun lepas kau misalnya. Tak. 10 tahun tu lama benar. Tapi bapaknya ada juga orang tak sembahyang lama tua baru dia nak qadha kan. Ada juga. Hak ni maksud gitu. Dah ya. Hak ni Imam Bukhari sebut gini ni ba'da dhahabil waqt. Selepas berlalu waktu dia nak isyarat kepada hak terlepas tu sembahyang tu baru, bukan lama. Sebab kita kata subuh tadi, pagi ni. Subuh hari ni waktu lepasnya. Bukan subuh setahun lepas. Dia nak ayat itu sebab dia kata begini. Sebab kalau salatan fa'itatan hak 10 tahun dulu pun boleh. Padahal 10 tahun dulu pun berlalu waktu juga. Tapi orang tak kata begitu. Selepas berlalu waktu ni maksudnya waktu tu baru lepas. Makanya kita kata sebab apa penting tu? Sebabnya kita kena tahu hak Nabi qadha ni hak bila. Tentu hak baru. Tak ada pernah Nabi qadha hak setahun lepas baru dia qadha kemudian. Tak. Pakat qadha tak ada lagu tu. Ia bukanlah sembahyang qadha yang tidak diketahui hari atau bulannya. Kata Hafiz Ibn Hajar, kebanyakan ahli ilmu berpendapat elok dikerjakan sembahyang qadha dengan berjamaah kecuali al-laith. Ni Hafiz Ibn Hajar ni banyak juga dia kalau tajuk-tajuk ni dia ada bincang. Kadang-kadang panjang, kadang-kadang sikit, kadang-kadang tak ada langsung, ada juga. Tinggal gitu, lepas gitu. Ini dia kata kebanyakan ahli ilmu berpendapat elok dikerjakan sembahyang qadha dengan berjemaah kecuali al-laith. Al-laith ini kepada orang yang biasa sembahyang jemaah lah. Maksud dia ni kalau kita duduk sembahyang seorang-seorang tiba-tiba nak qadha, cari orang no. Pasal mana kita kata untuk apa buat gitu? Tak perlu. Tak perlu. Ni kalau kebiasaan dia nya sembahyang jemaah, bila terlepas sembahyang tu, jadi apakah dia hanya qadha sembahyang tu saja atau nak dapat juga kelebihan jemaah? Kita nak cari mana orang sembahyang belakang dah subuh dalam waktu. Kita bangun lewat
pukul 8 kita kata dah. Pukul 8 pak nak pergi kerah. Siapa dia nak ajak semaya sekali nak? Orang semaya belakang dah. Sekarang yang kedua, teruk jadi tu. Nah. Heboh tak ada pasal tu. Heboh tak ada pasal. Sebab itu ini kes tertentu. Dalam keadaan tertentu. Ini gambaran kepada masalah bagi hak tertentu, bukan umum. Kalau berlaku begini, misalnya dalam perjalanan ataupun dalam apa-apa peristiwa ramai-ramai sekali, sembahyang Jumaat sekali, lepas tu kerana sesuatu sebab jadi terlepas waktu. Jadi keadaan itu sekali berlaku. Bukan makan kita kata seorang kita skala pun tak ada sembahyang Jumaat mana. Tiba-tiba ni nak qada ni pergi kerah orang. Tak perlu lagu tu. Kecuali Al-Laith. Laith ni Laith bin Sa'ad. Sedangkan beliau sendiri berpendapat sembahyang Jumaat yang terlepas harus dikerjakan dengan berjamaah. Tapi kata dia kalau sembahyang Jumaat kalau terlepas kena jemaah. Kata dia, itu bagi pendapat dia pelik daripada orang lain. Kalau sembahyang lain tak boleh. Kalau qada-qada ni sembahyang sendiri je. Sembahyang sendiri. Pendapat dia tu pendapat yang ganjil. Tajuk bab ini dibuat Bukhari untuk menyatakan orang yang terlepas sembahyang waktu dengan berjemaah hendaklah mengqadanya juga dengan berjemaah. Tapi dalam kes tadi lah macam tadi. Bukan tak ada pasal-pasal kita nak pergi hebohkan diri, gagal, jadi orang tahu. Itu tak ada pasal. Tak ada pasal. Seseolahnya seperti baru ni lah, sebelum pada ni kita sudah bincang kan. Jadi hak sunnahnya apabila dalam keadaan-keadaan tertentu begitu, bukan dalam semua keadaan. Sebab kalau dalam semua keadaan itu seolahnya kita macam digalakkan, mengheboh-hebohkan kesalahan kita tu, dosa kita. Itu tak kena, tak perlulah. Imam Bukhari memahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang terlepas sembahyang asar pada hadis tersebut telah mengqadanya dengan berjemaah daripada kata-kata perawi di dalam hadis 561 di atas. Faqumna ila Buthan fatawadda'a lis-salah wa tawadda'na laha. Dia bahas itulah. Hak tu kalau nak kira tu bukan kata-kata Nabi, kata-kata sahabat perawi. Perawi ni perawi ni iaitu Jabir bin Abdullah yang cerita ni dia royak. Bila begitu sebab terjemah tadilah kita terjemah hadis tadi, bila begitu faqumna, kami pun pergilah ke Buthan. Dia yang ni Nabi ambil air sembahyang, kami pun ambil air sembahyang juga. Dia faham situlah. Jadi ambil air sembahyang tu agak berdiam. Fasallal asra. Sebab sini tak ada sebut dalam hadis ni sendiri, tak ada sebut lalu kami bersembahyang dengan berjemaah, tak ada sebut. Cuma Nabi ambil sembahyang, kami pun ambil sembahyang. Lepas tu Nabi sembahyang asar, dia tidak royak sembahyang dengan kami. Takut-takut keliru kan benda-benda lagu ni. Ialah kepada pengkaji dia ambil berat. Mana ada royak sembahyang jemaah sini dalam hadis ni? Mana? Tak ada royak. Tak ada royak. Hak royaknya Nabi ambil air sembahyang. Daripada situ kami bangun pergi ke tempat lain namanya Buthan. Lepas tu Nabi ambil air sembahyang, kami pun ambil air sembahyang. Lepas tu Nabi pun sembahyang. Nabi sembahyang, dia seorang sembahyang. Selepas matahari terbenam, lepas tu dia sembahyang pula maghrib. Tak ada royak jemaah ni, berjamaah ni tak ada royak sini. Lama orang kata ni hak Nabi seorang buat seorang.
bukan buat secara berjemaah. Lalu kami pun berangkat ke Buthan. Di sana baginda berwudu untuk bersembahyang. Kami juga turut berwudu. Mungkin juga Bukhari, jadi dia nak ayatnya situlah Imam Bukhari faham berjemaah tu. Nabi ambil air semaya, kami pun ambil air semaya. Kami ambil air semaya buat apa? Nak semaya lah juga. Muka kami pun tak ada semaya juga. Atau kena semaya suku-suku, sekali semaya sekali. Dia kira faham sendiri. Bila sebut saja Nabi ambil air semaya, kami pun ambil air semaya juga. Walaupun tak royak semaya jemaah, faham sendirilah. Dia nak royak gitu. Imam Bukhari nak royak gitu. Padahalnya dalam hadis lain ada lagi hak royak memang semaya jemaah. Memang semaya jemaah. Tapi Imam Bukhari ni ke pesen dia. Dia nak royak hadis hak tak terang pun kita boleh pakai juga. Sekiranya kita tahu, misalnya melalui saluran yang lain ada sebut berjemaah, ataupun kita faham berdasarkan keadaan biasa Nabi. Keadaan biasa Nabi, dia sembahyang berjemaah, sahabat-sahabat ni. Jadi bila Nabi ambil sembahyang, sahabat pun ambil sembahyang, takkan sembahyang suku-suku. Kalau sembahyang suku-suku, hak tu sepatutnya royak. Kalau sembahyang jemaah sekali, tu tak payah royak. Kalau sembahyang suku-suku tu sepatutnya royak. Tak ada royak pula gitu sembahyang suku-suku tu. Jadi kira faham sendiri. Faham sendiri. Inilah Imam Bukhari, cara dia nak ajar orang macam mana sepatutnya kamu faham daripada hadis. Walaupun dalam hadis tu tak ada ayat jemaah, tapi kamu faham gitu tak salah. Sebab kamu buat kesimpulan itu berdasarkan kebiasaan Rasulullah SAW. Bahkan kalau dia tidak buat gitu, mesti ada sebut. Tak ada sebut pula mayat seorang-seorang masing-masing. Ini menunjukkan mereka bersembahyang berjemaah. Dia pisah ambil hak tidak jelas gitu. Tidak jelas pun boleh juga. Boleh juga. Tu cara dia kan. Mungkin juga Bukhari memahaminya daripada sesetengah saluran riwayat ini. Mungkin ni cara dia ni, di mana tersebut dengan jelas di dalamnya kata-kata perawi begini, fasalla bihim. Dia ada sebut fasalla bihim, maksudnya lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dengan mengimami mereka. Jadi tak ada dalam hadis ni, tak apa. Tak apa. Kamu jangan kata misalnya kita andaikanlah Imam Bukhari duduk bahasa dengan orang lah, duduk berkira dengan orang. Kamu jangan kata bila saya buat mari hadis ni tak ada terang sebut sembahyang berjemaah. Jangan kata hadis ni tidak menunjukkan begitu. Boleh jadi saya mengambil kira saluran lain. Dalam saluran tu, saluran riwayat tu ada sebut sembahyang jemaah. Jadi boleh saya campur. Boleh jadi gitu. Dan selalu Imam Bukhari buat gitu. Bukan dia saja, orang lain pun gitu juga. Dia nak ceritanya imam-imam mujtahid ni selalu buat benda macam ni. Jadi jangan kita salah sangka. Jangan kita kata dah dia tak ada kan. Macam mana pula dia boleh kata gitu? Boleh jadi dia pakai hak lain. Boleh jadi dia pakai macam sini, dia pakai saluran tu. Tetapi mungkin juga ada yang berkata sembahyang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan dengan berjemaah selepas terbenam matahari pada hari itu ialah sembahyang maghrib. Selepas terbenam matahari itu Nabi pun sembahyang. Kalau katakanlah sembahyang sekali dengan mereka sekalipun, sembahyang mana? Tak royak. Yang jelasnya sembahyang waktu, sembahyang maghrib lah. Jadi kamu tidak boleh buat dalil bahawa berjemaah ni untuk untuk sembahyang qada. Itu sembahyang waktu, masih dalam waktu sembahyang maghrib. Mana royak sini sembahyang asar aja. Boleh jadi kata gitu. Boleh jadi hak Nabi sembahyang tu sembahyang maghrib saja hak sahabat sebut.
Sembahyang berjemaah tu sembahyang maghrib sahaja. Adapun sembahyang asar hak terlepas tu masing-masing buat dah. Boleh jadi gitu. Daripada riwayat-riwayat yang diisyaratkan tadi, masih tidak jelas sembahyang asar juga telah dikerjakan baginda dengan berjamaah. Kalau bos kata hadis tadi, tak jelas lagi. Tu cara orang bahas. Cara orang bahas, ulama-ulama bahas. Yalah, setengah-setengah orang dia kata dah, apalah duduk bahas-bahas gitu mau depan orang ramai ni, hok tak tahu kau satu je dah. Ada juga orang sebut gitu. Ada juga orang sebut gitu. Padahal asas-asasnya ni nak faham dah. Mana kamu boleh faham sembahyang asar tu sekali juga? Sembahyang berjemaah pun tak ada sebut sini. Kalau kata ada lah jemaah tu boleh jadi jemaah maghrib. Tidak termasuk asar. Mana tahu nak bahas gini mo ni orang biar amal ni faham kau. Kalau dia jumpa satu hadis, dia boleh faham gitu, dia akan faham gitu kau. Tidak. Tidak. Tapi di kalangan kita ni bukan semua hak tarah tu. Bukan semua hak tarah. Satu. Yang keduanya, ini rakaman ni akan guna sampai bila-bila. Akan ada hak dia nakak tu, dia perlu benar berbahasa hak lagu ni. Dua. Yang ketiganya, hak tak pandai pun, tak kerti pun, sekurang-kurang dia tahu kerja hak orang panggil kerja ulama, kerja imam-imam mujtahidin ni benar lagu mana, sekurang-kurang tahu. Yang kita tidak nak jadi juru heboh tu pergi dekat itu tu agama dia, pergi stesen TV, stesen radio, nak kita tengok baru lagu ni caranya. Baru kita tahu. Ya sekolah-sekolah buat pergi kau kilat nak tengok proses mula-mula ikan dimasuk lagu mana, nak sading tahu-tahu tu beg dah letih dah. Sekurang-kurang kita boleh tengok lagu ni caranya. Lagu ni dah boleh tengok juga bersih tidak bersih, boleh tengok proses dia lagu mana pula nak boleh dapat cok halal kau gapo kau kita boleh tahu satu-satu peringkat dia tu kita boleh. Sebagai orang biasa itu pun sudah cukup sebenarnya. Itu pun sudah cukup. Barulah kita nak menghargai. Kalau tidak kita tidak tahu nak menghargai orang tu penat setara mana. Penat setara mana. Tak tahu. Ni kita boleh agak lah. Boleh agak lah. Sebab tu patut pun nama kecek gitu je depan ni dah. Tapi ya bayar je juru heboh tu dah. Jadi DJ kata dah. Apa ya bayar bulanan gaji. Rupanya dia susah juga nak boleh kecek tak berhenti ni dah. Susah juga nak boleh kecek tak berhenti. Mana boleh. Susah. Jadi patut bui. Dan kalau tak ada khusus lagu tu susah. Bila perlu baru panggil dia mari nak kecek, tiba-tiba susah. Dia kena ada. Jadi memang hak ni pun ada. Dia ada, sentiasa ada. Sama ada digaji ke atau tidak digaji ke. Kalau kira dalam sejarah Islam ni tak ada gaji pun. Tuhan buat manusia ni gerak hati dia jadi nak buat khidmat tu, buat kerja tu. Pasal pahala pun besar. Tanggungjawab, berasa bertanggungjawab, berasa bersalah kalau tidak royak. Lepas tu untuk meningkatkan pemikiran umat, macam-macam lah dorongan yang menyebabkan pengkaji-pengkaji ni sentiasa ada. Jadi suka-suka hak tu pun padat dah kalau kita nak kira. Itulah benda. Jadi di sini boleh jadi orang kata begitu. Maka riwayat Al-Ismaili dengan lafaz fasalla bina al-asra, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengimami kami bersembahyang asar. Ismaili ada tampil. Dia ada Ismaili ni seorang tokoh ulama hadis
yang dia buat mustakhraj. Nama kitab dia tu mustakhraj. Mustakhraj ni apa? Apa ni, hadis Bukhari. Di mustakhraj ni dia nak buat tu, dia kena ada kitab suku, kitab lain depan dia. Hak tu jadi asas dia. Katakanlah mustakhraj ni Ismaili ni, asas dia je kitab Sahih Bukhari. Tapi saluran riwayat tu bukan hak Bukhari, hak lain, kok lain. Sanad dia tu lain. Walaupun sanad hak atas ni serupa lah, serupa, tapi hak bawah-bawah tu tidak serupa. Tujuan dia je, dia nak ceritanya banyak ramai ni pihak ni, banyak pihak yang dapat hadis ni. Bukan satu saluran Imam Bukhari bawa ni saja, tidak. Ramai. Bila ramai jadi kuat lah. Jadi kuat. Satu. Yang kedua, dia nak cerita kalau ada, takut dalam ramai-ramai ni ada sedikit sebanyak perbezaan pada lafaz riwayat dia tu. Bila ramai cerita, kata kan serupa belaka, 100% serupa, bukan baca hak tulis gitu hadis ni. Masing-masing dia, orang sampai dulu dia dengar, ingatan dia tu kuat. Sebab tu dia pilih hak ingatan kuat. Hak tu jadi pilihan nombor satunya. Selain daripada juru wara, beragama, kuat agama, akidah, molek, ingatan tu kuat. Hak tu yang jadi utama kan. Jadi dia cuba cari orang ada ke tidak beza pada lafaz-lafaz tertentu. Ada sedikit tambahan ke, atau kurang ke? Kalau kurang mana? Itu peranan mustakhraj. Jadi dalam mustakhraj Ismaili ada sebut ni sembahyang asar. Hadis yang sama, melalui saluran lain itu ada sebut. Jadi ini menunjukkan Nabi SAW sembahyang lepas maghrib tu. Tadi kita baca hadis tu kan, lepas maghrib tak ada nak sembahyang asar, saya nak Umar duduk nyopoh-nyopoh ya, nak marah. Nabi kata aku pun tak sembahyang lagi juga, tak ada. Jadi lepas maghrib tu sembahyang ke apa? Kita kata tadi tak jelas dalam hadis ni. Sembahyang maghrib pun tak sebut berjemaah, sembahyang asar pun tidak sebut berjemaah. Lepas tu kata kalau katakanlah sembahyang maghrib berjemaah, hak asar tidak jelas. Jadi semua terlibat dalam menjadi saksi lah, kita kata. Sebagai saksi, Ismaili ni kata ada dalam satu saluran riwayat dia, hak dia ada ni. Maknanya selain daripada sembahyang maghrib, Nabi juga bersembahyang asar dengan berjemaah. Itu jelas tu. Jadi nak dapat hak tu kan, kena tengok banyak tempat. Kalau semata-mata hak ni, tak nampak tu. Tapi Imam Bukhari sudah guna dah untuk qada tu, untuk qada hak maghrib tu tak kira dah maghrib tu lah dia sembahyang jemaah sama dah. Ni tak cerita hak qada lah ni, sebab dia mari bawah bab qada ni gitu. Tetapi mungkin juga ada yang berkata bukan situ, kerana di dalamnya tersebut dengan lebih jelas bahawa Nabi SAW telah mengqadha sembahyang asar yang terlepas pada hari itu selepas terbenam matahari dengan berjamaah bersama para sahabat. Sepasal inilah kata, fasalla bina al-asra. Jabir kata, lalu Nabi SAW bersembahyang dengan berjemaah bersama kami sembahyang asar. Dengan jelas sebut begitu. Kalau sembahyang asar yang diqadha pun dikerjakan dengan berjamaah, sembahyang maghrib yang sememangnya ditunaikan di dalam waktunya tentulah dengan berjamaah juga. Kalau berdasarkan riwayat mustakhraj Al-Ismaili tadi tu, dia royak sembahyang asar tu berjemaah. Dan kalau sudah sembahyang asar tu berjemaah, sembahyang maghrib masih dalam waktu tu, tentulah lebih-lebih lagi lah dia berjemaah. Gitu caranya nak faham hadis ni. Jadi Imam Bukhari dia tak makan, dia pakai ambil tu senyap. Dia senyap. Lok orang lain duk bah geger dah. Orang lain
Dia buat mula je. Dia buat mula. Dia tak cara dah. Dia gitu. Tapi dia sudah buat kesimpulan dia dengan buat tajuk bahawa hak sebut dalam cerita ni, hak Jabir sebut ni, walaupun tak ada sebut jemaah, walaupun tak ada sebut jemaah asar, hak qada tu, walaupun tak, aku boleh buat keputusan dah. Itulah tajuk aku buatnya untuk hadis tadi tu. Ni man salla bin nas, orang yang mengimami jemaah. Orang tu siapa? Kalau dalam hadis ni Nabi lah yang jadi tu imam kepada orang ramainya dengan berjemaah selepas berlalu waktu. Kalau kita mengambil kira hadis ni Nabi lah. Sebab berlalu waktu tu waktu apa? Waktu asar. Jadi dia, Imam Bukhari telah membuat kesimpulan. Ini semuanya jemaah. Walaupun hadis tu tidak terang. Tidak terang pun dia sudah boleh buat keputusan. Sebab apa? Dia sudah tengok dah hak lain-lain sebenarnya. Dia sudah tengok dah. Cuma dia tak rayak kita. Tak rayak kita. Jadi orang lain pakat tolong tengok. Memang gitulah, betul dah lah Imam Bukhari buat tu betul. Bukan dia ngada-ngada mana-mana kata. Kalau kita nak mana-mana ngada-ngada ni sekali dua mungkin boleh lah. Lepas pada tu jumpa kedai mak lah, nampak dia mau boleh pegang. Tak betul ni ngaru. Sekali dua boleh lah. Ni sama-sama. Sebab tu dia teruji, betul-betul sudah diuji. Memang seorang yang bisa, Imam Bukhari. Bukan sekali dua dia buat. Dia bisa. Jadi orang bisa ni kita, maknanya bukan pada dia, boleh. Dah bisa kita yakinlah, dah orang pandai selajak kan. Tak yakin ke mana? Kita nak turut dia. Jadi yakinlah kita. Misalnya gini, kita buat contoh orang perempuan ramah ni. Kita buat contoh orang masak lah. Orang masak. Kita tak pandai ni dah nasi mentah sudah kerja dah lah. Kita kata dah. Pandai kat mana? Tak ada apa dah lah. Dah. Sekali ni makan kemur perut habis dah. Tukar pandai. Kita sekawah ni nak kat mana? No. Tukar pandai aku boleh buat lagi. Hak pandai. Dia buat lagu mana? Masing-masing buat lah. Macam-macam caranya kan. Hak pandai dia tambah hari pandai kau gapo sebanyak mana dia nak tambah kau, kita kata dia boleh buat. Apa masak molek? Boleh makan molek-molek, tak ada gapo, tak ada gegai, tak ada sibuk. Kalau ada pandai seorang pada dah. Sesat dah. Lagu tu lah Imam Bukhari ni. Kita pun jadi tak pusing kalau duduk dengan hak pandai. Sebab apa dia akan boleh selesai kalau ada apa-apa masalah. Gitu. Jadi dia ni pandainya dia guna benda lagu tu je. Kita ni kena guna hak terang, hak jelas baru dapat. Dia dak hak tak apa terang pun boleh. Sebelum pada ni lah saya selalu buat contoh Imam Bukhari ni dia selalu guna dalil-dalil yang tidak terang. Supaya dengan orang silap. Tok guru silap. Kita baru pakai senjata ni pedang. Pisah baru senjata lah. Bedil baru senjata. Tapi kepada orang hak pandai sungguh, hak tidak senjata tu boleh jadi senjata ke dia. Imam Bukhari lagu tu. Hadis ni kalau kita tak dapat tu, nak buat dalil, nak buat hujah, dia boleh. Sudu boleh jadi senjata kepada. Kain serban boleh jadi senjata. Baju boleh jadi senjata. Payah-payah pecat baju apalah tu dah. Misalnya kita lagu tu lah. Kita dapat tak ada apa ni pada nak boleh buat kerja lagu mana ni? Kan lagu ni boleh kalau orang pandai. Jadi Imam Bukhari ni salah satu contoh lah ulama kita yang memang pandai, hebat, semua orang akui. Dia selalu guna gitu lah. Dia tidak mudah nak guna bedil selalu dah ada gitu-gitu je. Tak payah bedil kalau bos tak 10 orang dah. Lepas tu kita pergi sebelah. Barulah kita masuk kepada hadis. Hadis. Jadi saat ni tajuk baru. Tajuk. Barulah pergi kepada hadis. Hadisnya kita sudah baca tadi. Terjemahannya pun kita sudah tengok.
Kita pilih ada nota-nota sahaja. Ada nota. Jadi Jabir bin Abdullah kata Umar bin Al-Khattab datang pada hari Khandaq. Hari Khandaq itu mana? Hari peperangan Khandaq. Khandaq. Di situ. Apa dia Khandaq ni? Perang Khandaq ni. Situ ada nota. Ia berlaku pada tahun keempat Hijrah. Perang Khandaq dinamakan juga Perang Ahzab. Perang Ahzab dinamakan Perang Khandaq kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggali parit besar. Menggali parit besar di sekeliling Madinah untuk menyekat kemarahan pihak musuh yang mungkin akan datang menyerang dari segenap penjuru. Dinamakan Ahzab pula kerana pihak musuh yang terdiri daripada pelbagai puak dan kaum telah bersekutu untuk memerangi umat Islam di Madinah. Tentera orang-orang kafir dikatakan terdiri daripada 10,000 orang. Sementara tentera Islam pula terdiri daripada 3,000 orang sahaja. Jadi dia kata pada hari Khandaq berlaku ni, maksudnya Umar duduk nyopoh-nyopoh ni. Apa dia Khandaq? Khandaq tu makna dia parit. Khandaq makna dia parit. Khandaq itu dia bahasa tu bukan Arab asal. Walaupun Allah ni jadi Arab lah, asalnya bukan Arab. Itu orang panggil Mu'arrab, yang dijadikan Arab. Asalnya bukan Arab, asalnya bahasa Farsi. Kanda, itu asal dia. Kanda bahasa Farsi makna dia korek. Kanda itu makna dia korek, yang digali, yang dikorek. Sebab ni gali parit ni, ini adalah pengesyuran daripada Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang terkenal tu. Dia lah bagi cadangan asalnya. Dah pakatan musuh ni kuat ni, ramah ni, panau arah dah. Dia ada pengalaman. Kalau di sebelah luar, sebelah Farsi ke apa, kalau dalam keadaan lagu ni gali parit. Zaman itu gali parit. Gali parit ni lama. Teknik ni ataupun cara kaedah gali parit dalam perang ni lama. Sehingga ke zaman kerajaan Islam Moghul di India tu, kalau kita pergi ke Red Fort tu, masih boleh tengok lagu parit besar tu di sekeliling benteng dia. Kalau dalam keadaan dia terancam, dia duduk dalam tu. Duduk dalam tu tak lagi. Luah mana saya pun pergi dah. Luah tak boleh, kuda tak lepas, jatuh dalam tu. Jatuh tak boleh naik, tinggi. Lama lah. Tapi lepas pada tu, bila kapal terbang, bila helikopter ada ni, kan orang pergi guna hak tu dah. Tak ada guna dah parit tu. Orang tak guna dah. Nak agam dia. Perlu berpandu ada, tak ada guna dah. Tapi ketika sebelum tu, sebelum ni alat-alat senjata ni, kenderaan-kenderaan macam ni wujud digunakan untuk perang, memang itulah sampai ke zaman tu. Lama. Daripada zaman Nabi dan sebelum tu lagi sudah bermula Nabi timur. Sebab ini urusan dunia, macam timur. Memang berjaya lah. Berjaya. Jadi tentera musuh tu tak boleh pergi. Kalau dia pergi, dia sakok situ tak boleh. Nak lompat tu, lompat jatuh dia tu. Adalah panah gapo tu. Hak duduk di sana tu, hak duduk di tu dalam Madinah tu. Ada panah. Jadi dia nak, kuda dia nak lompat naik tu tinggi. Jadi gali parit ni bukan parit cetek dak, parit besar. Kira-kira kuda lompat tak lepas. Memang lah. Kita duduk tengok parit-parit yang dia buat tu, memang besar sungguh. Dan dalam kira-kiranya tak boleh, tak mudah-mudah lah. Tak mudah. Itu sebab dipanggil Perang Khandaq. Asal dia Kandah. Dalam bahasa Arab ni banyak dia pengaruh Farsi. Sehingga kalau dalam ulumul Quran, ulama-ulama bahas, ada ke tidak bahasa luar dalam bahasa Quran? Ramai ulama mengatakan ada. Antaranya Ibriq,
Abariq. Itu dia kata Parsi. Abriz kata dia. Itu asalnya. Dan banyak lagi lah yang lain-lain kan. Tapi hak kata tak ada bahasa lain, semua bahasa Arab. Betul juga. Betul dari segi mana? Dari segi bahasa lain tu dia sudah jadi daging darah dah, sudah jadi Arab dah, sehingga orang tak sedar, tak perasan pun. Macam kita lah, macam kita Melayu ni sekolah, sekolah sudah jadi daging darah Melayu dah tu, bahasa Melayu dah tu, padahalnya school. Begitu lah. Tapi dia sudah jadi lagu tu. Sudah lagu tu ada guna dalam Quran. Ada pun mari sehingga orang perasan tu bahasa luar, tak ada lagu tu. Tak ada. Jadi betul kedua lah. Betul kedua. Lepas pada tu perang ni orang panggil juga perang Ahzab. Dalam Quran dia tak sebut Khandaq, dia sebut perang Ahzab. Hak tulah lah. Hak tulah. Jadi sebab nama tu mengambil kira keadaan-keadaan yang berbeza. Ahzab jamak hizb. Hizb ni maknanya kumpulan-kumpulan. Parti, kalau dulu ni orang kata terjemah makna parti. Kumpulan-kumpulan. Kumpulan musuh tu hak berbeza-beza, hak suku-suku tu jadi pakak, bersekutu. Orang panggil tentera bersekutu. Itulah pada hari Ahzab. Selepas pada hari Khandaq, selepas terbenam matahari, lalu dia menyerana orang-orang kafir Quraisy. Katanya, wahai Rasulullah, aku tidak sempat bersembahyang asar sehingga matahari terbenam. Aku tak ada sembahyang asar, kata dia, sampai jatuh matahari ni. Gerailah dia. Gerai. Sebab apa? Kepada orang-orang macam ni kan, dia terlepas satu kewajipan agama, dia berasa berat lah, gelisah, tak sedap. Sampai tubik macam-macam daripada mulut tu. Pasal saya lah tahu menghargai masa tu kan. Buat ibadat dalam waktu tu, apa kelebihan dia. Bila kita terlepas tu, rasa kerugian yang besar. Itulah sahabat-sahabat tu, dia kesedaran macam tu betul-betul tertanam di dalam jiwa dia. Sebab tu bila terlepas sembahyang tu, dia jadi gini. Kalau kepada orang ramai kita ni, Islam hari ni ramai ni tak ada gapo pun. Tak ada gapo pun. Sebab tak ada berasa tu lah. Sebab tak ada berasa saya. Jadi di situ kita ada satu nota. Cuba tengok bawah tu. Para ulama terbahagi kepada dua kumpulan dalam memahami maksud kata-kata Sayyidina Umar ini. Ma kuntu usalli al-'asr hatta kadat asy-syams taghrubu. Kumpulan pertama berpendapat, ia berarti Sayyidina Umar hampir-hampir tidak sempat, salah aja tidak sempat pula tidak sempat bersembahyang asar dalam waktunya. Sayyidina Umar hampir-hampir tidak sempat bersembahyang asar dalam waktunya. Hampir-hampir tak ada. Tetapi beliau sempat juga bersembahyang sendirian di penghujung waktunya. Dia dah juga sembahyang dalam waktu. Dia sembahyang seorang. Itu. Antara pensyarah Sahih Bukhari yang berpendapat demikian ialah Hafiz Ibnu Hajar. Kumpulan kedua pula berpendapat, ia berarti Sayyidina Umar tidak sempat bersembahyang asar sehingga matahari terbenam. Setelah terbenam, barulah beliau mengerjakannya bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang lain secara qada. Dia ada dua ni. Dalam memahami kata-kata Sayyidina Umar di sini ada dua pendapat ulama. Ada yang kata Sayyidina Umar sebenarnya dah sembahyang, dia telah sembahyang asar, cuma hampir, dia kata hampir tak ada sembahyang asar. Bukan tak ada langsung sembahyang asar. Kita kata apa yang menyumpah-nyumpah gitu semua, sebab tak ada sembahyang di pada waktu dia hak lebih tu lah. Pun setara tu pun dia gitu semua dah. Apalagi kalau terlepas terus, lagilah
Setara tu pun dia siapa nyopoh gitu mo. Satu lagi kata tidak gitu. Memang dia tak ada sembahyang dalam waktu. Tak ada sembahyang dalam waktu. Kalau kita baca syarah hadis, masing-masing golongan ni, hak sokong ni dia bahas cara dia lah. Cuba kita perhati. Kalau kita perhati sepintah lalu baris yang kedua hadis tu datang tu, makitu usallil asra. Ini orang panggil manafi. Kitu kada maknanya hampir. Tidak hampir. Hampir aku tidak bersembahyang asar sehingga hampir matahari terbenam. Sehingga hampir maknanya baru dah. Bila hampir tu hak tak ada tu, tak ada maksudnya dalam waktu hak lebih tu. Dan nak terlepas, tapi di penghujung waktu benar, dalam waktu lagi, dia dah, itu maksud dia gitu. Dia faham gitulah. Inilah pendapat kebanyakan pensyarah Sahih Bukhari. Al-Kirmani, Hafiz Al-Aini, Al-Qastallani dan lain-lain adalah antara yang berpendapat demikian. Orang lain, orang ramai kata tak. Memang dia tak ada sembahyang asar. Memang terlepas waktu. Dia pun sembahyang sekali dengan Nabi lepas, mana dalam waktu maghrib juga. Seperti orang-orang lain. Seperti orang-orang lain. Pendapat kumpulan kedua lebih kuat. Masing-masing lah ada orang yang menyokong kata pendapat Hafiz Ibn Hajar tu kuat. Tapi kita kata tak. Hafiz Ibn Hajar memanglah orang hebat, tapi hebat pun tidak semesti kita menyebelahi dia semua. Kadang-kadang pendapat dia kalau dinilai dengan pendapat orang lain lebih sedap orang lain lagi. Kita kata lebih kuat tu, lebih kemas lah, kerana ada alasan dia. Bukan saja-saja nak kata, ada alasan dia. Kerana dua alasan berikut. Satu, di dalam hadis 563 akan datang. 563 ni tak ada lagi, akan datang lah, insya-Allah nota seterusnya. Jelas tersebut begini. Ma kittu usallil asr hatta gharabat. Aku tidak sempat bersembahyang asar sehingga matahari terbenam. Gitu maksud dia. Jelas sebut situ. Mana lepas terbenam itu barulah boleh sembahyang. Mana sebelum terbenam tu dia tak ada sembahyang. Satu, kita kena ambil kira juga tu. Yang kedua, agak tidak masuk akal Sayyidina Umar telah bersembahyang bersendirian dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersamanya. Lebih-lebih lagi apabila diingat kepada firman Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memandai-mandai, yakni melakukan sesuatu perkara sebelum mendapat hukum atau kebenaran Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tidak, tadi kita kata kerana dua alasan berikut, bukan dua tu, kita buat situ 4 tu salah, kerana 4 alasan berikut. Kena baiki tadi tu. Jadi kan kerana 2 alasan berikut, bukan 2, 4 ada di sini. Jadi banyaklah alasan. Jadi dalam keadaan semua tahu ni ayat tu, takkanlah Sayyidina Umar nak mana-mana
mana-mana nak mendahului Nabi. Pakai tak hanya pakai buat sendiri, takkanlah lagu tu. Dalam keadaan sebab gini, kita ni sikap kita dengan sahabat, dengan Nabi apa ni dan orang-orang yang mulia seperti itulah, dia tidak boleh kita mudah-mudah terima sesuatu pendapat yang menyebabkan jadi dia tu nak jadi tak molek, akan dipandang tak molek. Itu sikap kita ahli sunnah ni salah satu keistimewaan sebenarnya. Satu keistimewaan. Dia beradab, dia ada adab. Kita kena beradab dengan orang yang lebih-lebih. Sehingga kan kita sanggup, kalau kita tengok sikap ulama-ulama, dia sanggup mengatakan hadis ni tak boleh. Pasal apa? Menjejaskan kedudukan orang. Sampai begitu, dia masuk dalam kaedah juga. Kalau bercanggah dengan kedudukan ni, Nabi, kedudukan sahabat, tak sesuai. Jadi kita kena cari jalan yang menampakkan dia tu molek. Itu sikap kita. Walaupun tidak semestinya dalam kenyataannya dia tu molek semua, dia tu tidak malaikat. Tapi sikap kita orang yang datang kemudian ni kena gitu. Tak boleh mudah-mudah nak buat keputusan, nak buat kesimpulan tu mengakibatkan jadi pihak tertentu, golongan tertentu yang mulia-mulia tu dipandang serong. Tak boleh gitu. Kalau kita terima supaya tak adil, dia akan jadi gitu. Dia akan jadi gitu. Yang ketiga, kekesalan Umar yang mendorongnya menyeranah orang-orang kafir Quraisy juga merupakan qarinah atau bukti bahawa sembahyang asar telah terlepas daripadanya. Kalau ia sempat dikerjakan dalam waktu, kenapa Umar begitu kesal sampai beliau menyeranah mereka? Jadi kita kena beradab. Walaupun kita kata Sayyidina Umar ni dia kasar, dia orang backing pun dia tidak ada backing, tak tahu kalau tak boleh kita nak agak dia ni sikit-sikit nyopoh. Ya siapa nyopoh ni, kalau kita kata mudah sikit, itu bukan terlepas waktu lagi, supaya dah. Gitu ke cara perangai ataupun tabiat cara orang Islam, terutamanya macam Sayyidina Umar tu, orang yang dididik oleh Nabi. Sebab dia, bila kita kata dia tak molek, dia pergi ke Nabi lah, kena ke Nabi. Mana tak masuk molek lah ajaran Nabi ke dia tu. Pak kata sahabat lebih sayang, ahli syurga benar. Nah, lagu tu kau perangai ahli syurga, dia akan pergi jauh-jauh pergi. Sebab tu kita sekat dulu lagi. Sekat dulu lagi. Kita akan pilih pendapat yang menampakkan jadi comel. Ni siapa nyupoh ni biar padan. Walaupun kita kata mungkin orang-orang hak lebih beralus lagi tak nyupoh lagi kan. Bukan semua sahabat nyupoh pun. Tapi biarlah padan dia nak sumpah tu. Kalau dia semaya dalam waktu, ke mana-mana pun tak terlepas lagi. Apa ya sampai sumpah gitu mu? Ini menunjukkan memang terlepas. Memang tak ada semaya dalam waktu. Yang keempat, kata-kata Nabi SAW bahawa aku juga demi Allah belum bersembahyang asar. Aku juga belum bersembahyang asar. Nabi kata begitu, merupakan penghibur kepada Umar. Merupakan penghibur kepada Umar. Kalau Umar telah sempat mengerjakannya sebelum terbenam matahari, apa perlunya Nabi SAW menghiburnya dengan kata-kata seperti itu? Apa perlu Nabi nak menenangkan hati dia tu dengan kata gini, aku tak sembahyang lagi. Mundur rakyatmu tak sembahyang, aku pun aku tu juga. Nabi kata. Jadi kan, jadi kita nak marah pun jadi reda lah. Pasal apa? Benda ni bukan berlaku pada kita. Nabi, pilihan Allah SWT pun berlaku juga pada dia, terlepas sembahyang dalam waktu ni. Kerana kesibukan tu terlepas sembahyang dalam waktu. Bila begitu jadi tenang lah. Tujuan dia nak menenangkan Sayyidina Umar.
Terjemahan yang diberikan di atas adalah berdasarkan pendapat kumpulan kedua tadi. Jadi kalau kita beri terjemahan di atas tu berdasarkan kumpulan kedua. Sebab ada dua kesan ni. Ada dua. Berdasarkan kumpulan kedua. Jadi yang boleh menilai, merasainya orang-orang hak erti lah. Hak erti. Sebab terjemahan ni kadang-kadang kita tengok berbeza. Terjemahan Quran berbeza. Ni gini ni, apa gini. Berbeza. Di atas masing-masing. Jadi kita royak. Hak ni berdasarkan pendapat yang kedua. Terjemahan tadi. Al-Qastallani ketika menghuraikan kata-kata Sayyidina itu, Sayyidina Umar itu jatuh. Sayyidina Umar itu berkata, "Ai ma sallaitu hatta gharabat asy-syams li'anna kada idza tajarradat 'anil nafi kana ma'naha ithbatan wa in dakhala 'alayha nafyun kana ma'naha nafyan li'anna qawlaka kada zaidun yaqum ma'nahu ithbatu qurbil qiyam wa qawluka ma kada zaidun yaqum ma'nahu nafyu qurbil fi'li wa ha huna nafyu qurbis salah fantafat as-salah bitariqil awla." Itu kata dia. Sebab tu kita kata hak ni kemah. Maksudnya ialah aku belum bersembahyang sehingga matahari terbenam. Kerana perkataan kada dan pecahannya lah, kitu tu pecahan dia lah. Apabila tidak bersama nafi, mana tak ada ma sebelum pada dia, atau seumpamanya, artinya ialah isbat. Artinya ialah isbat, ada. Apabila ia dimasuki nafi, macam dalam hadis tu, macam kata-kata Sayyidina Umar tu, ada ma sebelum pada dia, maka artinya juga nafi. Ini kerana kata-katamu Zaid hampir berdiri. Zaid hampir berdiri, tak ada nafi. Berarti menyabitkan. Apa makna menyabit? Yakni menerima kehampiran berdiri Zaid. Itu mana dia? Dan kata-katamu Zaid tidak hampir berdiri, atau Zaid hampir tidak berdiri, gitu. Berarti menafikan kehampiran berdirinya. Di sini juga terdapat penafian hampir bersembahyang. Maka lebih-lebih lagi lah ternafinya perbuatan sembahyang itu sendiri. Itulah Qastallani kata. Jadi hampir itu pun tak ada, nak buat tu sendiri, kau tak ada, dia kata. Hampir itu pun tak ada. Buat sembahyang asar tu sendiri dalam waktu, kau tak ada. Begitu maksudnya. Jadi terjemahan yang kita bagi di atas tu adalah berdasarkan pendapat yang kedua. Baiklah. Lepas pada tu Nabi SAW berkata, "Demi Allah, aku juga belum mengerjakan sembahyang asar. Lalu kami pun berangkat ke Buthan, nama satu lembah di Madinah. Di sana baginda berwudu untuk bersembahyang. Kami juga turut berwudu. Baginda bersembahyang asar selepas terbenam matahari. Kemudian bersembahyang maghrib selepasnya. Panjang pula ni. Kemudian bersembahyang maghrib selepasnya. Di sini sebut ni, di sini ada sebut dah ni. Fatawadda'na lis-salah wa tawadda'na laha
fasalla al-'asra ba'dama gharabat asy-syams thumma salla ba'da al-maghrib. Cuma tak ada sebutnya jemaah tadi tu. Sembahyang tu Nabi ada buat, dan dia buat hak mana dulu? Asar dulu, lepas tu baru maghrib. Tu panjang pula bincangnya. Kalau kita qada, nak qada hak mana dulu? Nak buat sembahyang waktu dulu ke hak qada dulu? Itu pun satu masalah juga yang ada khilaf di kalangan ulama. Rasa tak lagi dah tu, kalau pergi lagi pun tak habis juga. Kita sela-sela lah dah. Sekat tu lah dulu rasanya. Allah ada soalan.